Okay, kita sekarang dalam Globus, kita nak keluar duit. Sebenarnya kita tak cukup duit cash. Okay, kita beli ayam. Ya, ayam ada mineral. Dah. Bye. Bye. Lagi dendang. Dalam perut. Dia sampai belajar ni. Okay, view pagi ni, bangun tidur. Indah. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, jumpa lagi kita. Okay, sekarang ni kita hari ke-8 kita dalam trip bajet Ciput ni. Okay, pagi ni sebelum tu nak tunjuk kita stay malam tadi. Sebutan dia Mahkah Hotel. Macam itulah sebutan dia. Okay, kita pagi ni pukul 8.30 pagi, 8.40 dah. Kita nak pergi breakfast. Jom, follow kita breakfast. Tempat ni luas Dia macam boleh buat event dekat sini. Okay, ni breakfast kita pagi ni. Okay, ada egg macam biasa lah. Ada ni apa ni mah? Pancake. Apam balik lah atau pancake. Ada roti macam biasa. Ada chicken slice, egg. Ada buah. Okay, makanan dia simple-simple je. So, jom kita makan. Ayam buat sikit. Mana ni? Oh. Bubur gandum. Oh, ada berry. Kan? Kita makan sana. Nah, panas. Thank you. Gula. Gula dia pakai cube je. Okey, kita nak tunjuk. Dia baru hantar Apa? Nak minum apa? bubur gandum juga. Apa? Ada berry kat sini. Ada berry. Oh, nampak sedap. Okey, kita rasa Sedap tak? Kim drink. Ha? Kim drink. Come. Come drink. Yang mana tu dia pekat. Okey, kita rasa bubur gandum dia. Mana? Ya. Sedap. Dicampurkan dengan pisang. Apricot maybe. Apricot campurkan dengan buah. Tak ni bang. Kiwi. Masuk dalam. Lepas tu kita ada pancake, fried egg, macam biasalah, roti. Dia berak. Suka. Sedap. Sedap lah tu. Oh, pak. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ke berapa? Hari ini bukan hari yang ke-7 kita di bumi Kyrgyzstan. So kita minum pagi ni. So lepas pada ni kita akan Cuba tak tahu buat ni ha. Dah lah aku. Sebenarnya dalam sejam lebih dekat ni, tapi kita ada aktiviti lain lah. Review? Oh, review. Nanti Okay, boleh pagi cut ni ke? kita makan oat. Gandum maksudnya? Gandum. Ini sedap dari semalam. Semalam Sebenarnya tak boleh telan. Apa? mungkin susu kambing. Ini dia tak bubur. Ngam. So, okay. Punya habis? Makan. Ada telur. Ini apa ni? Lap tangan. Pancake. Pancake. Mulut lap. Telur rebus. Lebih Chicken apa slice. kat sini semua Sama. macam ni je. Standard sama ke? Kamu. Dia kuat. Telur kalau tak makan, kita bawa, kita buat telur sambal. A few moments later.
Thank you. Okay, Assalamualaikum. Okay, kita sekarang dalam Globus. Kita nak keluar duit. Sebenarnya kita tak cukup duit cash. Sebab kat sini, bagi pedalaman, diorang pakai cash sahaja. So, bila kita nak pakai Wise ke, nak pakai kad ke, dia tak terima. So, dan duit dolar pun sama juga. Duit dolar pun kita agak susah sikit dia terima dekat sini lah. So kita jumpa ATM, kita keluarkan duit cash daripada Wise je. Kita shopping sekali lah kat sini sebab ada barang-barang basah kat sini. So kita shopping. Maknanya yang kita nak masak, ada lagi sikit barang-barang masak yang kita ada. Okay, jom. Okay, kita beli ayam. Ya, ayam ada mineral. Cik, apa tu? Dah. Tengok dia punya ni. Susu ada lagi, susu. Ni buy Maggi dekat sini. Dekat Kazakhstan. Kyrgyzstan. Maggi curry. Big bone. Cuba tengokkan sikit macam apa benda pun. Tak tahu, kita main tekan je. Ni latih sini. Sebab susu dia, niam latih. Dia sebabkan tengok susu je. Apa pula ni? Mantap. Okey. Tengok. Easy. A few moments later. Ambil tu tanya dia. Dah. Bye. Gaji. Okey. Ni mungkin hari ke-7 kita. Pernama 4 hari bulan. Jumaat kita sekarang ni berada di Seven Bulls Dodge di Zeti August. Sorry kalau sebutan tak betul. Okey, boleh tengok view kat belakang. Dia ada 7. Macam ada 7 ni lah. Habis tampak kena daripada belah sana. So, nikmati, enjoy. Salam BT. Okey. Tengok. Tengok kamu. Nah. Kejap. Fatin ada orang lelaki ni. Tak ada. 10 minutes. 300 sum. Kan 10 minutes, 10 minutes. Let's go. nak try naik kuda. Satu kuda pergi 10 minit, balik 10 minit. 500 som. Sayang kita tahu berapa pagi sit. Oh. Nak naik kuda. Tak apalah. Onu kelter kacırman olur. Hello. Malaysia.
Wow. Oh, teruk betul diorang eh. Dia kata, alamak, air kosong je. Dia kata. Bagi dekat tutup bagi. Alah, air kosong je. Makan Malaysia tapi berkelah di Kazakhstan.
Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Aha. Tu tegak tu. Penting sebab belacan kat ini. Saya ada. Tahan. Aduh. Sambil belacan Amy ada lagi daging dendang dah habis. Daging dendang. Dalam perut. Tinggal sambil belacan je. Je. Jumpa di sini dah. Bye-bye, adik. Bye-bye, ibu. Bye-bye. Kita jumpa ada orang jual honey. Madu lebah. How much for this one? This one how much? This one how much? Sorry. Saya madu dia selain macam. Hah? Ya ke? Tak sedap? Dia kecil. Yang kecil. 200. Zero. Ah betul. 200. Zero. RM200 ke? 200? Ya. RM1. Kita which 350. 350. Lagi untung. 17.5. A few moments later. Okay, hai, sekarang ni kita dah nak check in dekat Karakul pukul 6.22 petang. Okay, hari ni untuk malam ni kita stay dekat apartment. Sebab sebelum ni kita ambil guest house. So hari ni dekat ni kita ambil dekat dari bandar Karakul ni. Ni bilik dia. Bilik. Tak tadi pun dalam bilik kan kat tilam tu ni ha. Duduk situ. Ni dapat ni apa? Oh, mesin basuh. Bilik lagi satu ni. Toilet. Sorry. Toilet. Mini. So another room. Toilet. So kat sini dia tak ada aircon So harapnya okey lah. Pelak dia ada tempat masak. Ada peti ais. This is the toilet. 100, itulah $129. Okay, jom kita masuk dalam bilik dia. Ini bilik dia. Iron kat sini, tilam extra. Okay, buka tingkap sebab kat harbour sikit kat sini. So kita kena buka tingkap.
Sekarang ni kita ada kat Kerakun. Kita sewa apartmen buat 7 orang, 6 orang. So pukul 9.05. So sekarang ni kita makan cucur udang dengan cucur Ikan bilis. ikan bilis bersama dengan sos dalin. Dan terbaiknya kita ada chai. Chai ni kita beli dari Pakistan 2 tahun lepas. So kita dah buat kat sini minum chai Sepuk dia. di Pakistan, di Kyrgyzstan. Baik. Okey. The next day. Assalamualaikum. Hari ini hari Sabtu, 5 hari bulan Julai. Kita dah bergerak keluar daripada apartmen untuk ke Grigoriev and Semenov. Itu nama tempat dia lah. This is Jarma. Sama, apa sih? Sama. Pшеница is Yes. kukuruza. One milk, one Jarma. Ya. Air ni dia banyak jual dekat tepi-tepi jalan tau. Dekat area tepi-tepi jalan ni, tapi kita orang tak tahu benda apa, dah hari ke berapa dah. Tak cuba-cuba lagi lah. Ni harga dia. This milk. Milk. Try je lah babi. Cuba dulu susu, dia kata susu. Susu asam. Jarma. Mix. Okey. Is milk. Macam peram ke? How much? Okey. 48. Jadi kita orang try ni air ni. Air dia rasa macam yang satu tu dia cakap milk, dia macam susu. Satu lagi macam air yang diperam. Minta maaf lah ya sebab tak kena dekat tekak. Kat sini di Grigorivka agak padat ni. Ini perjalanan kita nak ke apa nama tempat? Apa nama tempatnya? Grigorivka.
Kita dah kenyang makan. Dah makan dah dekat situ tadi pot kita. Lepas ni kita nak pergi terus check in bilik lah. So, bilik. Okay, bye bye. A few moments later. Toilet kat dalam. 3. Ah, 2-4. Nampak aku. Okay dah ke? Ni apa balcony? Balcony. Okay lah ni. Sini sebelah. Nak isap ukur. Ada sebelah. Lama duduk dekat Kyrgyzstan ni. Dah berapa hari Dah 5 hari duduk dekat Kyrgyzstan ni. Baru first time dengar azan kat sini. Okay, ini hotel kita untuk malam ni. Ini lebih kurang macam homestay, tapi dia agak mahal sikit. Walaupun bilik dia tak berapa cantik sangat lah. Ini tempat makan dia. Sekarang ni dah dekat pukul 9 malam. Jom kita makan dulu. Kita just masak benda yang simple-simple je lah, apa yang ada. Sebab kita dah beli buah-buahan. Datang ke sini dinahatkan jangan lupa untuk membeli honey dew. Ya, yang manis, manis yang sangat manis ya. Manis leping. Honey melon. Sangat manis. Sedap eh? Pisang pun sedap. Pisang pun sedap. Pisang yang besar. Sangat besar. Buah ni pun, buah temikai dia pun besar. Manis leting orang kata. Melenting. Kita makan malam ni benda yang simple je. Okey, jom makan. Okey, pasal ngau. Ambil lah mak. Dia bagi. Kita singgah kejap nak cuci kereta yang berdebu teruk sangat ni. Mak rasa kuda. Oh, ni kuda ni. Ni kuda. Okey. Siap. Kita rasa dah 4. Bulan 7 2025 dekat Bishkek, Kyrgyzstan. Ni video kau masa kecil. Tom yum untuk malam ni. Buat lampu-lampu menarik. Cari air sejuk sebab panas. Kita ada di Dewan. Oh, Dewan Perasmian apa? Cik beli kopi kat mana cik? Saya beli dah apa ni, Ustaz tak faham. Ni apa? Masa ada sedia kain? Ni yang kau tahu nak try. Tak apa, Abang Fitri. 2, 3.